Yang depan ni seorang kan. Tengah gambar abang-adik kena tepi sikit. Kalau Acak apa? Acak Fitri. Cak Fitri Acak Fitri, Raya Fitri. Fitri. Nampak tak? Dekat sini dah ada dua orang. Karena depan ni satu je. Viwan. Tapi Tak, kalau bukan ni Viwan kata tu. contoh Tapi siapa lagi kalau siapa lagi nombor boleh. depan, Satu seorang depan. dia tak jadi banyak. Mesti nak lawan dia. Tak apa lah, nanti kita test lah drag. Kita try dua. Lah, celik bomai Fitri banyak dah semua di belakang. Ni rider Greek. Masa model Fitri ni, kerajaan dah cut dia dah, tak power. Masa Viwan dulu lepas tu yang laju. Dah. Pada sekarang Viva 18 lebih kan. 180 meter. GPA 210. Lah, tapi betul. Banyak kali dah kita duk keluar ride sparring lah. Mesti Viwan duduk depan. Tak tahu pasal apa. Tu standard lah. Tak buat apa tak. Apa? Geng lain semua tukar exhaust. Saya exhaust standard. Nah, itu yang keluar Atan, Pitron, apa MAJ, Semua V2 masa tu. semua V2. V3 pun ada seorang. Semua belakang. Tak tahu pasal apa. Saya dah buat apa punya standard lah. Atau rider. Right dia. Pandai ni kau. Pandai. Tapi selalunya motor standard ni, kalau ni terpomen ni, dia akan bagi tahu motor memang tak buat apa. Tu yang kita pelik. Mana pomen pun kalau kita awak lah laju kan. Tak memang tak buat apa ni, memang standard kilang. Tak tahu lah. ADV nak buat apa. Saya mana ada barang apa pun ADV. Ada. Celik dah bagi tahu kita dah tu. Dia kata kalau tinggal ni kita masuk ni sikit. Itu celik kalau saya tak ada. Standard. Ya. Dia tu duduk kerja ada 40 orang. Semua boleh fikir tau. Takkan tak boleh buat kecoh. Tak kecoh apa. Dia ada beliau. Dia ada beliau. Ada Ipan. Kaki kaji. Dia pun dua. Ya. V3 Viwan laju Viwan. Aduh. Nanti tu Viwan dia test Tapi dia tak ada lah laju teruk-teruk. Dia laju sikit je. Tapi kalau sparring tu okey depan. dah. Macam saya okey dah. Saya dah biasa naik RSX. Saya tak kisah pasal laju. Saya kira V3 saja. Janji dia V3 tak laju tak apa. Sebab kita naik RSX pun biasa kena tinggal dah. Kamu ajak sampai adik pun tahu kita ajak tak main motor. Tak tunjuk. Oh tak tunjuk ah. Tahu tak baru ni budak Greek main dengan Cik Jeruk tu. Dapat nombor dua tu siapa buat motor. Yang gemuk. Yang gemuk tu siapa duk training dah. Nak kalau sebut Greek siapa lagi? kalau anda kata kalau hang gamok naik RSX biar naik EFI je. EFI lagi padu. Nama sore yang bawa budak Greek.